Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang ke Applied Science Private University. Korang semua mesti dah tak sabar kan? Jom kita mengenali kawasan-kawasan di universiti ini. Let's go. Okey, sekarang ni saya akan menunjukkan jalan untuk ke bangunan dan kelas-kelas syariah. Jom. Okey, sekarang kita dah sampai pada bangunan syariah. Dan sekarang ikut saya menuju ke kelas. Let's go. Okey, ini adalah contoh keadaan kelas di bangunan syariah. Okey, jadi di tingkat bawah bangunan syariah terdapat musalla, yang mana di sini adalah musalla bagi akhwat, dan di sini terdapat musalla bagi syabab. Okay, so biasanya kalau lepas kelas mesti lapar kan? Jadi jom sekarang saya bawa ke kafeteria Jamiah. Jom. Okey, kita dah sampai di kafeteria atau lebih dikenali sebagai 360. Jadi di sini terdapat pelbagai jenis-jenis makanan dan minuman serta kedai-kedai yang sedaplah makanannya. Sebagai contoh, burger, pizza, shawarma dan sebagainya. Okey, baik, sekarang kita berada di Maktabah Jamiah. Maktabah ini menyediakan pelbagai sumber rujukan serta tempat belajar yang tenang dan selesa. Okey, baik, seperti yang kamu lihat, kita berada di ofis Jamiah, di mana ia berperanan sebagai pusat pentadbiran utama yang menguruskan hal ehwal pelajar. Sekarang kita berada di kaunter pendaftaran ataupun lebih dikenali sebagai Qabu Tasjil, di mana setiap pelajar akan mendaftar subjek-subjek dan menyusun jadual mereka. Jom kita masuk. Selain itu, seperti yang anda lihat di sekeliling saya, Jamiah ini juga menyediakan fasiliti-fasiliti yang bagus, canggih serta pemandangan yang indah.